pengalaman saya waktu tu saya belajar di Gunung Semanggur tadi. Semakin dekat tu saya rasa macam daripada bunyi macam makan keropok ni, saya dengar macam bunyi cakaran tu. Di belakang kelas tu tadi kawasan perkuburan. Lelaki pakai baju hujan hoodie ni, dia tak ada muka. Saya dengar tanda sebelah saya ni bunyi air siram. Siram cebok. So apa yang kita nampak waktu tu? Tapak kaki. Tapi tapak kaki budak. Memang jelas. Hai guys, Assalamualaikum. Bersama aku lagi dalam Seram Setempat, kisah seram di lokasi anda. So untuk episod keberapa aku tak ingat kali ni. And kali ni aku bersama, dia adalah seorang animator. Dia adalah seorang yang agak famous juga sebenarnya dalam behind the scene punya scene ni. And dia latest, dia ada buat komik. Dia dah menjadi seorang komik artis. Dia adalah seorang pelukis jugalah. And dia punya komik, genre dia genre seram kali ni. Misteri, genre misteri. So hari ni aku bersama dengan Ayung. Ayung ni dia kawan kepada wife aku. Dia memang orang-orang industri juga. So Ayung boleh perkenalkan diri. Nama Ayung ke macam mana? Tak boleh pula. Tak pernah kan. Biasa kita kat belakang tabir. Kita kat belakang tabir. Depan tabir ni. Aduh. Kita borak berdua okey je. Tak ada macam ni. Relax. Sandor sikit. Relax. Boleh reveal nama sebenar ke macam mana? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama penuh saya Khairul Rizal Jalani. Jauh kan dapat Ayung. Okey, Ayung ni dapat daripada adik saya nombor 3. Dia punca segala ni. Sebab saya ni anak sulung. Saya daripada 6 beradik ni, saya yang nombor 1. Jadi biasa yang sulung ni orang panggil Along. Yang lain boleh sebut Along, tiba nombor 3 ni tak boleh. Orang sebut Along, dia sebut Ayung. Along, Ayung. Last sekali lekat. Dia pelat L lah, pelat L. Pelat kan. Oleh kerana mula tu macam okey lah, boleh lah. Tapi bila kita start sekolah ni, nama Khairul ni ramai. Khairul. Okay. Ramai Khairul kan. Rizal pun ramai. Nama klise lah. Ya, betul. Nama awam. Itulah pasal kan. Jadi saya pun kata apa kata saya letak nama Ayung ni sebagai nama panggilan kan. Melekat Melekat sampai sekarang pula. Lama. Itulah dia. Lebih kurang 60 tahun. Tu sangat. Tak ada. Ayung belum 60 tahun lagi. Masih muda lagi. Nampak macam rasa 30-an kan. Lebih kurang kan. Gen Z. So Ayung animator. Betul? Ya, dalam kerjaya seni ni saya bermula dengan sebagai animator. Waktu tu saya terlibat dengan produksi yang menghasilkan siri pertama animasi di Malaysia. Apa tu? Usop Sontorian. Ui, lama. Saya masih Usop Sontorian tahun bila? Dia bermula awal, kalau tak salah saya 93, 94 macam tu lah. Tapi saya masuk dah hujung-hujung 95 lebih kurang. Saya umur 3-4 tahun lah. Teruk sangat. Yang awal-awal tu kat Luh Mahfuz lagi. Yang awal tu 93 tu masih dekat Luh Mahfuz. Belum dihantar lagi. Janganlah nampakkan aku tua sangat. Tak ada. Tapi tak nampak lah tua pun. Jauh betul. Tak nampak macam umur tu lah. Ya betul. Tak saya boleh tanya kita punya subscriber ni apa semua. Boleh teka. Selain tu, saya ada dengar lah Ayung buat voice acting juga. Betul. Kalau ikutkan dulu produksi animasi ni dia nak jemat kos. Jadi dia pergi pekerja dia je. Memang kebanyakan animator akan buat benda tu juga. Biasanya kan. Jadi saya alhamdulillah waktu tu perlibatan saya untuk rakaman suara ni dengan tim Usop Sontorian lah. Tapi masa tu watak-watak biasa lah. Watak-watak orang kata sampingan. Belum pernah ada lagi dapat watak utama. Mungkin sebab rupa kot. Ni yang paling famous melekat di mata penonton, watak Ayung dalam Awang Kenit.
Mana tahu ni? Saya buat research. Oh, ya, okay. Betul. Itu yang terkini lah Paling impact lah orang cakap. Orang ingat karakter Serius tu. Apa nama karakter tu? Tom Birong. Tom Birong. Betul. Kenal, masih kenal punya. Betul. Cuba buat sikit suara Tom Birong sekali. Aduh, kena. Cuba. Okay. Perkenalkan diri. Ada satu watak dialog yang biasa guna lah. Menyampah aku tengok raksasa tu. Hampir. Ui. Itu tagline dia. Itu tagline. Itulah dia. Okay. Untuk cerita seram kali ni. Kita terus masuk Ayung nak cerita sebab kita punya kan serang setempat. Oh ya, betul. Okay, kita tanya Ayung dulu. Ayung asal daripada mana sebenarnya? Okay, saya asal lahir tu di Johor, Pontian Johor. Okay. Tapi dibesarkan di Selangor. So saya banyak membesar di Selangor ni lah. Kan itulah. Okay. Untuk kita punya segmen seram setempat, Ayung banyak nak bercerita kisah seram di mana? Untuk saya saya tak pasti benda ni seram ke tidak. Tapi untuk diri saya sendiri, saya rasa seram. Okay. Sebab berlaku kat saya kan. Saya nampak ni mungkin tak sangat, tapi dengar. Dengar. Itu yang saya alami lah. Macam misteri something Lebih kurang macam tu lah kan. Tapi untuk saya rasa benda tu seram lah. Okay. Dan berlaku pada saya sewaktu saya belajar di Perak. Spesifik Perak kat mana tu? Perak area di mana? Gunung Semanggul. Gunung Semanggul Gunung Semanggul ni di antara Taiping, Bagan Serai dan juga Parit Muntah. Kampung dia dari kampung. Dia kawasan kampung. Orang kata dekat kaki Gunung Semanggul. Dia Gunung Semanggul ni dia gunung. Tapi di kaki Gunung Semanggul tu ada satu sekolah di situ. Saya belajar di situ dan saya duduk di asrama di situ. So banyak nak sebut terus, rasa takut nanti macam apa ni pula kan. Jangan. Nanti awak tak masuk sekolah tu kan. Tak boleh. Kita tak boleh review tu. Tak boleh review betul. Tapi di situlah kawasan dia. Okay. So Ayung ada buat juga komik seram. Tapi nanti kita berehat dulu. Kalau nak tahu kisah seram Ayung and komik seram apa yang Ayung buat, tunggu lepas ni. Seram setempat. Kembali lagi ke dalam Seram Setempat, cerita seram di lokasi anda. Masih lagi bersama Ayung, seorang animator, voice actor, comic artist, pelakon juga kadang-kadang. Macam-macam lagi lah. And yang terkini, dia menjadi seorang YouTuber. Betul ke Ayung? Sekarang dia tengah buat YouTube sekarang ke? Itulah tu kan. Saya cuba-cuba nasib lah sebab saya ada satu kawan ni, saya tengok dia buat YouTube pakai lambu. Itu saya macam terkesima saya kan. Siapa tu? Serius lah. Syaf tak ada belum lagi. Serius lah. Itu yang jadi saya terinspirasi kan. Saya cubalah buat. Tapi itulah. Dan saya masih belajar untuk dunia YouTuber ni. Kenapa saya jemput Ayung ni? Sebab Ayung pun buat genre yang sama je saya. Oh ya ke? Genre seram. Apa nama channel Ayung tu? Boleh promote sikit kat sini. Nanti kita collab dalam. Betul lah. Yang sudi tu subscribe lah kan. Apa nama dia Borak Pasal Apa. Saya buat satu channel yang tajuk macam tu sebab mungkin macam-macam benda kita boleh buat dalam tu maksudnya. Nak borak pasal seram, nak borak pasal makan, nak borak pasal lambu. Pasal lambu tu lambat sikit bang. Saya lambat sikit dah beli. Lambu lagi saya nak beli ni. So sebab itulah kita jemput Ayung untuk jadi kita punya guest. Sebab Ayung ni ada banyak cerita seram. Even dia punya komik akan datang ni pun dia bergenre itu juga. Nama komik tu nanti kita reveal ujung-ujung sikit apa. So Ayung, cerita seram yang pertama dia berlaku di mana awal-awal Saya nak cerita pun saya rasa seram lah kan. Saya lah mungkin bagi pendengar atau penonton pun tak tahulah macam mana kan. Tapi pengalaman saya waktu tu saya belajar di Gunung Semanggul tadi. Saya duduk asrama waktu tu. Ini sekolah atau college? Di fasa mana? Ikutkan di sekolah kan. Sekolah menengah swasta.
Kemudian itulah, takut nanti cakap ni Tak apa. kan? Biar ada orang Biar dia orang tercari dah kat mana kan. Betul. Waktu tu tahun 1988. Lama Uish. Macam saya cakap tadi tapi saya tak nak ulang lah. Aduh, baik. Tahun 88 tu saya baru tingkatan 1. Waktu tu saya tingkatan 1. Jadi saya belajar di situ. Terus masuk ke cerita ke? Boleh. Boleh. Tak maaf lah kalau saya ni kejadian ni berlaku malam lah. Waktu tu salah satu aktiviti di tempat saya belajar ni, kita kadang-kadang ada waktu-waktu tertentu kita akan solat malam. Okey. Solat malam dan tidur di surau. Jadi malam tu saya rasa sekitar pukul 3 pagi lebih kurang macam tu. Kan. Jadi abang-abang yang menjaga kita orang ni kejut lah kita orang untuk bangun. So saya pun bangun daripada tidur tadi, balik ke bilik, ke asrama bilik saya. Ni kira macam ni mulai lah. Ya, Qiyam mulai. Saya cari ayat tu tadi tak jumpa. Nasib baik awak jumpa kan. Betul. Dia tidur di surau. Tidur di surau. Surau ni bersebelahan dengan kita punya asrama. Asrama kita ni bangunan 3 tingkat. Okey. Bawah kelas, atas kelas, kemudian asrama kita di tingkat atas sekali. Jadi surau betul-betul di hujung bangunan, bersebelahan dengan bangunan asrama kita orang. Jadi saya turun ke surau tu. Surau ni 2 tingkat tau. Turun, naik ke bilik saya. Bilik saya pula kebetulan waktu hujung sekali, hujung bangunan. Mana hujung ke hujung. Kan, hujung ke hujung. Sampai pintu masuk asrama ni tadi, bilik saya ni, bilik kita orang besar, dia macam dom. Kan, katil 2 tingkat, double decker 2 tingkat, lepas tu digabung dengan 2 pula. Saya rasa ada 2 baris. Kan, lebih kurang setiap satu baris tu 5 katil lebih kurang. 5 kali 2 dah 10. Punya format lah situ. Betul, lebih kurang. Jauh jugalah sebenarnya. Boleh tahan. Lepas tu katil ni pula, kebiasaannya yang tingkat bawah ni pasang kelambu. Apa? Pasang kelambu. 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 Okay. Ngelakkan nyamuk kan. Yang atas biasa tak pasang kelambu, yang bawah. Jadi masa saya masuk tu, saya terdengar bunyi macam orang makan keropok tau. Sebiji saya dengar tengah makan. Korang kita duduk asrama ni, saya rasa yang biasa duduk asrama mungkin faham lah. Kalau budak-budak makan keropok ni memang jarang dia orang, kalau open memang kena serbu lah kan. Jadi logik lah dia orang makan malam-malam kan. So kita terdengar tu, kita ingat nak minta sikit lah. Jadi korang macam tu lah kan. Keropok. Wow, macam tu, macam excited kan. Masa tu saya tak fikir apa-apa. Padahal dalam suasana gelap, bilik malam kan. Yelah, fikir member lah. Fikir member makan keropok. Cantik. Ada snack pula malam. Cantik ni kan. Saya pun masuk. Saya perasan katil kedua selepas pintu masuk tu. Memang saya yakin sangat katil tu. Saya kenal lah kawan saya tu kan. Makan seorang kan. Kan. Jadi saya pergi, makin dekat saya dengar bunyi orang makan keropok. Lepas tu semakin dekat tu saya rasa macam daripada bunyi macam makan keropok ni, saya dengar macam bunyi cakaran tu. Saya perasaan saya ni dah macam bunyi lain kan. Macam scroll macam tu. Sebab apa? Katil 2 tingkat ni dia tilam atas, bawah tu papan. Okay, tahu. Saya pernah duduk asrama kan. Jadi saya dengar jelas macam saya jadi macam baru saya tersedar, ni malam gelap kan. Saya tiba-tiba berderau, darah tu jadi macam tadi bunyi keropok, tiba-tiba bunyi macam orang bercakap kan. Saya jadi macam berbelah bagi. Tapi mengenangkan keropok ni tadi, saya pergi juga. Saya pergi pelan-pelan. Lampu tak ada masa tu. Bila dah dekat tu, kita boleh nampak lah kawan kita tu kan. Tidur. Alamak. Saya kata serta-merta bunyi tu tadi tak ada. Serius lah kan. Saya tu macam ni tidur. Saya perhati juga, kok dia sorok, sempat dia sorok kan, sempat kita datang kan. Takut orang ambil. Tak, memang keadaan dia tidur tu memang tengah tidur lena dengan mulut terangah. Saya habis yang saya dengar tadi tu kan, jelas, sangat jelas. Terus saya macam serius lah kan. Saya undur ke belakang balik, cabut lagi.
Memang saya terus lagi Terus lari lah. Terus lagi. Tak jadi saya ambil tuala nak mandi apa semua tak jadi. Saya terus balik ke surau. Balik surau lah. Join dengan kawan-kawan yang ada kat sana tu lah. Tapi saya tak cerita dengan dia orang lah. Begitu. Memang benda ni abang lalui, lepas tu abang tak cerita dengan siapa-siapa? Tak cerita siapa. Udah asrama semua tak ada? Kan takut ni pasal agaknya kan. Takut satu malu pun je juga. Yelah. Pasal keropok kau. Dia macam tu kan. Dia macam lepas tu takkan nak cerita kita lagi kan. Itu sudah Itu yang paling aib kan. Betul lah tu. Mesti last kali dia akan tanya, lepas tu kau buat apa? Tapi terus terang saya kata, memang saya dengar bunyi bangkai keropok tu jelas. Dan bila kita dah semakin dekat tu, bunyi cakaran tu tadi, saya macam serius lah. Dia macam mana cakap lebih kurang bunyi dia macam cakap. Yelah, dekat kayu kan. Tu. Tapi daripada jauh saya dengar bunyi macam keropok. Tapi bila tengok kawan tu, dia buatkan kita tak nampak tu pasal dia dalam kelabu. Kan, bila dah dekat tu baru kita nampak. Terus saya member tengah tidur. Member tengah tidur pula. Bunyi apa pula lah tadi. Itulah pasal. So itulah, saya tak pastilah sama ada awak seram ke tidak. Tapi pada saya waktu tu seram mungkin sebab saya seorang waktu tu. Misteri lah. Dia macam bunyi apa? Seram pun seram kan. Cuma tak nampak lah apa benda yang ni kan. Maybe sebab abang tak tegur, abang lari. Benda tu pun tak sempat macam alamak, kita baru nak show kan diri kita. Tiba-tiba itu lagi sergah dia kan. Makan keropok seorang kan. Lagi pula kan. Benda lain pula. Macam tu lah. Macam dekat asrama tu, ini selain daripada cerita abang cerita ni lah. Sebab abang dah lalui benda tu, ada ke dengar macam budak-budak hostel tu sendiri beritahu ada misteri yang orang cakap menjadi urban legend di hostel tu? Urban legend Okey, baik. Kira macam biasanya budak junior masuk, kau malam-malam kau jangan. Kat sini ada makcik karipap. Selalu macam tu kan. Betul. Okey, baik. Saya bagi gambaran sekali lagi situasi di saya punya asrama ni tadi. Satu bangunan 3 tingkat. Lepas tu sebelah ini, saya bayangkan macam ni ni bangunan asrama kita orang dengan kelas. Kemudian sebelah tepi ni sini surau. Sebelah tepi ni bangunan juga lagi. Okey. Lebih kurang 3 tingkat juga. Belakang asrama kita orang ni tadi tandas. Waktu tu tandas memang kat luar. Kan? Okey. Bawah laluan nak ke tandas tu tadi, kita kena lalu satu lorong. Kat situ tempat kita mandi semua lah. Mandi waktu zaman saya tu pakai mandi sekolah, tak ada shower apa semua ni, tak ada. Kemudian di bangunan sebelah sini pula, bangunan saya kata tadi kelas tadi, di belakang kelas tu tadi kawasan perkuburan. Kawasan kubur. Dan kubur sini katanya boleh dianggap angker lah kan. Orang-orang situ lah. Orang situ kata lah, sebab ada kejadian-kejadian macam banyak orang mati kena bunuh. Kan, ada satu kejadian dulu waktu tu saya rasa 88 89 macam tu, pernah masuk di surat khabar kes bapa bunuh anak sembelih kan. Saya pun pergi tengok jugalah masa dia kebumikan tu. Di asrama kita orang, belakang asrama ni tandas tadi kan. Belakang tandas ni dia ada satu macam kawasan padang, dan selepas padang tu ladang kelapa sawit. Jadi boleh bayangkan suasana di situ memang agak gelap. Depan kita orang ni ada tadai dan jalan. Sangat terasing lah tempat dia sebenarnya. Agak dalam cakap. Betul. Adalah rumah-rumah kampung kan apa semua, tapi selepas kebun tadi belah depan tu ada sikit kedai apa semualah kan. Tapi suasana tu waktu tu memang agak menyeramkan juga kan. So kalau urban legend, dan urban legend yang awak tanya tadi tu, katanya diorang selalu terjumpa orang pakai baju hujan. Tahu tak baju hujan ada hoodie tu, warna hitam. Okey. Banyak cerita tu saya selalu dengar. Budak-budak asrama tu saja. Di tandas kerap paling kerap lah yang dia jumpa di bilik air. Dan ada yang menyeramkan bagi saya pula, lelaki pakai baju hujan hoodie ni dia tak ada muka. Saya tak pernah jumpa. Tapi abang tak pernah ni lah. Tak pernah kena lah. Itu antara saya jumpa yang saya dengar lah. Itulah kot yang cakap dia tak sempat nak tunjuk apa dah lagi dah. Itulah pasal. Dan kalau macam cakap kira sekarang ni yang anchor dia pakai hoodie tu, lepas tu sebab dia dekat dengan kubur lah. So orang banyak cerita lah pasal dia. Macam dia bukan bekas tapak kubur tentera Jepun ke, bukan.
Kan biasa semua asrama macam tu. Betul. Ada cerita juga pasal tentang Jepun katanya. Tapi semua asrama macam tu bang. Kan? Kenapa kan? Benda tu betul ke tidak? Kenapa memang kerajaan kita target ni kumpul Jepun kita buat sekolah. Kan. Wah, kenapa mesti kat situ? Sampai sekarang saya macam dah tak percaya dah. Betul. Saya pun tak percaya sebenarnya. Sebab semua sekolah kena buat kat situ. Kan. Carilah tempat lain kan, kumpul Cina ke apa. Tapi pernah dengar jugalah benda yang sama. Sama lah asrama saya pun sama juga. Betul lah. Tapi yang kisah orang tak ada wajah tadi? Tak ada. First time dengar. Itulah antaranya. Dan tiap-tiap tahun selalunya lah waktu habis cuti, selepas cuti panjang kita akan balik asrama. Selalunya waktu-waktu macam tu banyak kejadian-kejadian macam ni. Time orang tak ramai balik lagi. Betul. Ada yang sampai kena rasuk, histeria sebagainya. Itu selama saya belajar di sana 3 tahun lebih kurang, memang awal tahun selalunya akan berlaku kes-kes macam tu, histeria kan, dan saya pun ada satu cerita nanti saya ceritakan lah. Okay, tu je untuk cerita pertama daripada Ayung di sekolah asrama dia. Tempat dia pun sebenarnya menyeramkan. Cerita dia pun seram juga. Cuma tak nampak kelibat tu lah. Cerita yang kedua tu lagi seram. Sebab cerita kedua tu kawan-kawan dia cakap ada pernah nampak orang pakai hoodie tak ada muka pula tu. Itu plot twist lah. Untuk cerita seram yang kedua, kita berehat kejap dengan Ayung, lek-lek kejap. Okay, bersama aku lagi depan ni Seram Setempat. Bersama aku lagi dalam Seram Setempat, cerita seram di lokasi anda. Masih lagi bersama Ayung. So sebelum kita nak start kita punya cerita seram yang kedua ni, nak tanya sikit, Ayung ni dia seorang animator, nak tahu background animation dia. So untuk orang-orang kat luar sana, diorang nak tahu nak jadi animator ni nak start daripada mana. Ayung bermula macam mana Ayung? Okay, saya bermula dengan Karisma Picture. Yang buat produk. Maksudnya daripada perjalanan Ayung belajar memang ambil animation ke macam mana? Tak, masa zaman saya rasa tak ada lagi course animasi. Saya tega Medik kan, betul? Medik? Doktor. Bukan. Tapi bukan dia macam doktor kan? Itulah. Tu saya teka tu. Okay, tak ada. Kira start sekolah dulu, macam mana tiba-tiba jump into animation? Sebab sekarang kan budak-budak kan kena ambil diploma dulu. Betul. Okay. Saya dulu minat melukis kan? Kebetulan adalah bakat sikit-sikit kan. Lepas tu masa zaman saya tu, majalah gila-gila, majalah Ujang ni popular. Betul. Waktu zaman saya tu majalah Ujang ni tengah top. Jadi ada satu hari tu diorang buka satu macam temuduga lah untuk mencari artis kan. Saya baca tengok mencari animator. Animator kan. Apa ni animator? Waktu tu perkataan animator kita pun tak tahu. Yelah, tahu komik lah. Komik lah tahu kan. Penerbit majalah Ujang. Saya ingat kartunis lah. Kan. Saya pun rasa macam dengan bakat yang saya ada ni, mungkin saya boleh jadi popular kot, jadi kartunis kan. Saya pun pergi. Saya pergi sekali tiba-tiba dia suruh lukis watak Usop Sontorian tu tengah berjalan. Sudah. Saya dah panik lah. Tapi nasib baiklah ada kawan saya ni tolong saya. Dia tunjukkan saya kan, macam mana nak buat benda tu. Cik Amir Hamzah lah, terima kasih banyak Amir, kau tolong aku waktu tu. Dia tunjukkan saya macam mana. Saya pun buat. Okey lah, saya rasa saya hantar. Saya tunggu panggilan. Tak lama lepas tu saya dapat tawaran tu. Seronok lah saya. Saya dah bayangkan nak cari nama apa. Waktu tu kartunis kebanyakan guna nama-nama buah ni. Saya pun cari apa buah. Labu lah, apalah. Saya cakap buah apa lagi tak pakai Ingat tengoklah buah-buah apa ni kan. Saya pun pergilah sana. Sekali punya disuruh saya melukis guna komputer. Lagi panik saya. Selama ni pakai tangan je. Pakai tangan kan. Zaman tu exposure pada komputer ni bukannya macam sekarang kan. Semua orang boleh. Saya dah rasa nak balik dah waktu tu. Saya dah panik lah. Tapi nasib baik waktu saya masuk tu, saya bukan masuk berseorangan. So tim saya tu memang satu tim, lebih kurang dalam 30 orang waktu tu. Semua geng-geng newbie lah tu. Betul-betul baru. Betul-betul baru. Tapi waktu tu tim Usop Sontorian dah ada dah. Dia dah ada tim A, dah ada tim B. Kan kita orang ni boleh katakan tim C waktu tu. Jadi orang lama ni lah.
ajar kita, tunjuk cara macam mana. Akhirnya lama-lama saya rasa seronok pula. Kan, rupanya animator ni bukan kartunis. Animator ni buat animasi. Tapi zaman tu buat animasi macam mana? Kita waktu tu Proses guna dia. okey. Waktu tu kita pakai komputer zaman dulu tau. Bukan zaman sekarang ni. Waktu tu run pun dalam DOS. Sekarang tak pakai DOS lah. Alamak, saya pun tak tahu DOS tu. Betul ada. Kita kena type script apa semua untuk buat. Dan saya lukis pula tu waktu tu. Zaman saya tu tak ada pen digital apa semua ni. Karena sekarang kan ada skrin yang tu. Ya, apa betul. tu? Apa Waktu sekarang saya- abang panggil ni benda tu? Ada yang abang pakai selalu pakai Wacom. Wacom kan. Wacom. Habis zaman tu macam mana? Pakai mouse. Lukis pakai mouse macam ni tangan. Macam masa saya kecil dulu lukis pakai pen tu. Macam pen tu. Ya, betul lah. Tapi serious software waktu tu dipanggil AnyPro. Software AnyPro kan. Tapi memang bukan lukis macam ni. Lukis macam tu. Ya, macam tu. Mouse waktu tu zaman saya tu pakai bola. Sempat Sempat rasa pakai bola. Jadi kadang kalau sangkut-sangkut tu buka bola tu, buang dia punya daki-daki apa kan, masuk. Saya bila sampai sekarang saya fikir, boleh rupanya saya melukis pakai mouse. Tak sangka bertahun-tahun jugalah saya dalam industri tu melukis pakai mouse. Saya sampai sekarang tak boleh. Pakai boleh? pen tu pun fail. Man, nak lukis orang tak jadi orang. Tahu lah, Pak. Sebab kita ni kan biasa melukis, memegang pensel. Betul kan? lah, betul lah. Tiba-tiba macam mana abang boleh adapt? Abang adapt laju ke untuk buat benda tu? Saya mungkin waktu tu masa tu masa muda, handsome lagi. Okay. Masih. Jadi daripada situ, lepas tu kawan-kawan ramai kan yang sealiran kan, kita belajar daripada diorang. Daripada itulah timbulnya minat tu kat situ, minat animasi. Daripada kita tengok kartun yang tak bergerak sampai kita buat benda tu jadi bergerak, daripada situ minat saya timbul lah. Zaman tu frame by frame, frame by frame untuk kita satu akan pergerakan. lukis. Betul. Okey, macam contoh ni technical sikit lah, macam kamera satu frame satu saat 25 frame. Betul. Kalau untuk zaman abang, untuk animation Usop Sontorian tu 1 second berapa frame? 25. Oh memang 25 lah. Betul, 25. Bermakna kita akan melukis 25 lukisan untuk dapatkan satu saat ni pergerakan. Untuk dia macam tu je. Ya, tu bukan mudah lah kan. Dan bayangkan nak lukis daripada ujung rambut sampai ujung kaki kan. Tapi teknologi banyak membantulah kat situ. Okay. So Malaysia sekarang kan get into 3D kan. Betul. Bukanlah nak kata 3D dia lagi senang. Betul. Kan? Berbeza teknik. Masih susah juga kan? Masih susah juga. Cuma that time manually kena lukis frame by frame tu semua. Beza 2D dan 3D ni, kita 2D kita melukis daripada ujung rambut sampai ujung kaki. 3D pula daripada bentuk, daripada bulat, daripada 4 segi, kita bentukkan dia, tarik macam tanah liat tu. Jadikan bentuk. Bermakna masih susah juga sebetulnya kan. Movement dia apa semua kan buat. Beza dia, 3D ni dia mudah di pergerakan. Okey. Kan. Animation 2D pula dia susah, kita nak buat frame by frame, nak melukis tangan, kaki kan. Berbeza teknik nak masukkan warna apa semua sebagainya. Itulah. Okay, itu first project abang Usop Sontorian. Kita make it fast lah. Usop Sontorian. Lepas tu apa lagi projek-projek lain yang abang sampai sekarang? Daripada saya bermula dengan Usop Sontorian, kemudian pergi kepada Yokis series juga. Lepas tu pernah agak Yokis? Yokis tahu ke? Tahu Kartun lah. telur tu kan? Tahu. Suara Papa Yokis saya lah. Ya. Betul. Banyak Waktu tu lagi saya suara jadi suara Papa Yokis tu suara saya waktu tu. Yokis, kemudian ada Kenyalang, kita ada Abang CD, Alif, Putih. Masa tu filem putih. Filem putih. Ada watak. Ada juga. Apa? Watak orang jahat waktu tu. Watak ekstra panglima perang yang pergi menyerang lawan Sultan ketika itu. Saya kena cari balik ni. Putih ni ada ke online? Saya ada kat YouTube ada. Saya dulu saya ada CD dia tau. Korap tau. Aduh. Play Putih tu. Saya ada. Tapi saya rasa kat YouTube ada. Boleh tengok nanti. Okay. Cari watak saya. Saya akan cari. Itu saya rasa antara pencapaian terbaik saya lah untuk dalam industri animasi atau bidang suara, ahli suara kan. Betul. Dapat bergandingan dengan M. Nasir, Rafa Zira kan, Muhammad Munah. Dan saya dapat belajar banyak daripada dia. That time kira epic lah tu. Kira betul, macam animasi epic. Betul. Dan waktu tu kalau tak salah saya, animasi filem kedua selepas Silat Legenda.
Ada beberapa filem juga sebelum tu. filem. Tetapi filem-filem lain ni dia ada yang buat di Indonesia, Filipina. Tapi yang betul-betul pure ni serial Legenda dengan filem putih waktu tu. Okay. So projek terakhir animasi kita make it fast kan. Itulah Keluang Man apa semua, Wang Kenik tadi kan. Lepas tu apa lagi, yang terakhir alhamdulillah ada rezeki saya cuba nasib di RTM, dapat terbitkan sendiri punya animasi. Sekarang masih maksudnya masih aktif lah untuk animation ni kan? Betul lah. Saya alhamdulillah, rezeki saya masih lagi aktif sampai sekarang. Ramai kawan-kawan saya yang dah pindah bidang apa semua kan. Tapi saya sangat bersyukur lah, saya masih lagi dalam bidang dan berjaya terbitkan produksi sendiri ni. Saya rasa bersyukur sangat lah kan. Bila akan keluar di TV insyaAllah tahun ni. Boleh reveal ke tajuk ke untuk promo? Tak boleh lagi? Belum lagi? Belum lagi kot. Malu tak. Tak apa. Nanti next episode dengan ni mentor dah keluar, nanti kita bagi tahu lah. Boleh, betul. Kita terus skip tu cerita seram. Lama dah kita borak. Kita borak pasal abang Ayung punya introduction ni kan. Betul. Background dia kita dah tahu, dia animator, one of the earliest jugalah kat Malaysia, boleh kata macam tu. Boleh kata lah kan. So kisah seram kedua masih lagi di Lengging. Masih lagi Semanggul. Lengging pula. Semanggul. Lengging dekat sini. Saya pula takut nak balik nanti. Di Semanggul. Masih lagi di Semanggul. Masih lagi di Semanggul, masih lagi di tempat yang sama, tempat saya belajar. Dan tahun yang sama juga. Boleh saya mulakan? Boleh. Berdebak. Cerita saya yang seterusnya ni, kejadian malam juga. Macam saya bayangkan tadi, hostel saya tingkat 3. Tandas waktu tu di luar, di belakang bangunan. Tandas pula tu jenis sesuatu tau, sebaris macam public toilet lah banyak. Betul. Saya rasa ada lebih kurang 10 lebih kurang. Lebih kurang lah 10. Dan tandas kayu. Tandas kayu. Kayu. Batunya di bawah je, tangga dengan tu kan. Yang lain tu semua kayu, zinc. Jadi malam tu saya tak tahu makan apa, sakit perut. Tengah tidur terjaga, sakit perut. Paling tak best best tengah malam pula, dengan suasana asrama yang sebegitu kan. Betul. Jadi saya minta tolong kawan saya kejutlah kawan saya sebelah saya ni kan. Temankan aku kan, tak nak. Tak nak. Takkan perut dah makin ni kan. Dah hujung-hujung lah cakap. Kejut naik atas pula, kawan yang kat atas pula, teman aku tolong lah. Tarik selimut. Aduh, saya kata apa saya nak buat ni kan. Jadi nak tak nak saya terpaksa jugalah kan. Saya pun terpaksa juga. Jadi saya ambil baldi, saya ambil saya punya kain. Kita kat asrama waktu tu memang kalau mandi ke apa memang kita pakai, dia bagi kain basah kain basah. So pakai kain basah tu, saya turun bawah dengan rasa berdebar-debar ni kan. Takut memang waktu tu. Sebab tengah-tengah malam, tengah malam, lampu pun tak berapa nak ada kan. Pergi belakang tandas tu pula, lampu dia memang saya tengok daripada jauh tu macam dah hujung-hujung lah. Tapi saya tak boleh tahan. Memang terpaksa tak nak saya kena pergi tak. Saya pun pergi pelan-pelan, saya pergi bawa air ni tadi. Air kita kena ambil dekat kola. Dia zaman saya tu tak ada paip untuk ni. Bawa. Bila saya bawa masuk tandas ni, saya peduli lah benda lain semua ni. Saya masuk tandas, saya dengar tandas sebelah saya ni bunyi air siram. Siram cebok. Terus saya rasa okeylah, lega lah kan. Tapi tu tak overthinking lah. Tak ada. Lebih sebab kepada saya fikir ada orang lain. Jadi dia boleh lega pula. Saya rasa lega lah sebab ada orang kat sebelah kan. Saya pun teruskanlah hajat saya. Orang sebelah ni duk siram air cebok. Siram air, memang jelas saya dengar air. Siram cebok kan. Siram tak habis-habis ni kan. Saya pun dah selesai saya punya hajat ni tadi. Saya dah ni, tapi saya masih tertanya sebelah ni. Daripada saya start masuk sampai saya dah selesai, tak habis sibuk lagi. Lama betul sibuknya. Lama sangat kan. Jadi rasa ingin tahu tu tinggi. Walaupun tadi hilang rasa takut kan. Saya dengar masih lagi orang ni mencebok tak habis-habis ni.
Jadi saya pun dah selesai ni, saya keluar lah pula. Saya dengar lagi sekali, masih lagi bunyi. Oh, memang sangat jelas lah bunyi tu. Okay. Lepas tu saya rasa pintu dia tu, pintu papan ni, dia tak tutup rapat tau. Oh, tak kunci. Okay. Jadi dalam situasi macam tu, kita punya rasa keinginan ingin tahu tu tinggi tau. Saya tengok, saya dengar betul-betul ada, memang ada. Saya pun tolak pintu tu. Nak gusik lah. Saya tolak pintu tu, tak ada siapa. Memang tak ada orang. Saya dah terus berdengar ni dah daripada bawah ni sampai atas. Saya apa yang aku dengar tadi kan? Oi, saya waktu tu memang dah tak fikir panjang lah. Saya tengok tak ada orang, bunyi tu pun serta-merta hilang. Saya campak baldi, saya buka tali kain pelikat saya ni, lari. Lari ni atas. Oi, saya punya takut waktu tu. Memang dah. Sampai dekat pintu bilik, saya pakai balik, saya masuk bilik. Ui. Saya punya rasa takut tu memang Allah. Tak tahu nak cakap. Tiba-tiba tak ada orang kan. Betul. Dah buka, dah dengar pula tu. Mula-mula takut, lepas tu rasa lega. Betul, dah buka tak ada orang pula. Okey. Itulah pengalaman saya yang saya rasa agak menakutkan bagi saya juga. Tapi keesokan hari tu masih lagi perkara sama berlaku kat saya. Esok hari tu maksudnya tengah malam lagi? Tengah malam tu saya terjaga lagi sekali perut saya. Aduh. Tapi kali ni saya dah tak berani turun bawah sebab kenangkan peristiwa semalam kan. So saya pun ambil ikhtiar lain. Jangan cakap. Oh dia? Bukan. Okey, tak apa. Cerita. Apa solusi dia? Solusi dia, saya tengok ada baldi kat situ. Saya selesaikan hajat saya kain basah dia kan. Saya guna kain basah untuk ni. Tu saya sambung tidur balik. Besok pagi-pagi kecoh. Jangan kecoh ni. Saya bangun pagi tu. Apa ni? Apa benda lah tak ada. Korang ni siapa punya kerja ni lah. So itulah pengalaman saya waktu tu. Saya rasa macam tapi betul, malam itu saya memang rasa takut sangat lah. Saya ada 2 soalan. First kali, apa tu? Kawan-kawan sekolah abang tahu tak siapa yang berak sampai sekarang? Nakal ke? Dekat baldi tu. So diorang tak tahu lah ni sampai sekarang. Sampai sekarang tak tahu. Dia eksklusif lah dia, diorang tahu. So siapa yang sekolah dengan Abang Ayong Saya tahu baldi tu baldi siapa. So saya minta maaf banyak lah awak. Selamat bang. Kalau tak ada cari kat Masya bang. Selamat abang. Betul lah. Saya minta maaf banyak. Selamat abang sempat beritahu. Situasi darurat kan. Saya pun dah cerita tadi kan kenapa. Aduh. Lepas tu yang kedua, ending abang mesti lari. Mestilah lari, takut. Tak ada solusi lain. Tak ada macam kau siapa tu? Tak ada. Tak berani. Jangan buat pasal. Asyik lagi. Macam-macam cerita saya dengar dekat sana tu. Kan. Tak ada. Saya ni sebenarnya dari secara peribadi memang saya bukan jenis yang berani. Kan. Saya penakut orangnya. Kan. Tapi kadang-kadang buat-buat berani. Itu je lah. Tapi setakat ni cerita abang dua-dua abang dengar. Abang tak nampak lagi lah kelibat tu kan. Okay. Untuk next cerita, still masih lagi di sekolah ni? Mungkin sikit lah. Sebab yang ini saya nampak, tapi bukan nampak benda yang menakutkan. Tapi masih di lokasi yang sama, di asrama yang sama. Di asrama yang sama. Okay, sebelum tu abang pun dah cakap abang ada buat komik kan. Komik seram juga. Boleh tahu apa tajuk, apa nama buku abang? Komik seram tu. Dan kenapa memilih genre seram? Genre seram Baik. Sebetulnya niat saya buat buku ni dah lama. Saya hasrat untuk buat buku sendiri. Kan, terutama komik kan. Tapi memandangkan sekarang situasi komik ni, saya tak pastilah. Tapi pada saya masih ada pembaca, masih ada orang minat. Masih kan. Pada saya macam tu. Jadi saya ada sedikit bakat kan, dan saya ada sedikit pengalaman yang saya belajar daripada kawan-kawan yang memang dah lama dalam industri. Kan, so saya ingat saya cuba melempiaskan ayat dia.
buat karya. Bunyi lucah sikit. Oh, bunyi lucah ya. Sorry, minta maaf. Tak apa Kan. Jadi saya cuba orang kata adaptasikan lah. Mengekspresi. Mengekspresi. Saya cari ayat tu tadi, tak jumpa. Awak pandai bijak. Jadi saya cuba mengekspresikan idea saya dalam bentuk komik. Dalam masa sama saya belajar dekat situ melatih diri untuk melukis, masa-masa dalam industri. Kemudian saya belajar bercerita. Saya pembuat animasi secara tak langsung kan. Dan mungkin pengalaman ni, pembelajaran saya ni saya boleh guna pakai dalam saya punya industri animasi terutamanya. Kemudian nama buku. Yes. Buku saya letak tajuk Mr. E. Mr. A. E. Mr. E. Mr. E. Kenapa Mr. E? Nanti dulu. Kenapa Mr. E? Kita bagi ni dulu. Lepas kita berehat ni, Abang Ayung akan cerita daripada mana dapat inspirasi dan kenapa nama buku dia Mr. E. Betul. Kembali lagi, Seram Setempat. Okey, kembali lagi bersama aku, Syafzandra, dalam Seram Setempat, cerita seram di lokasi anda. Dan kali ni masih bersama Ayung. Yang tadi kita dah ada cliffhanger bagi tahu pasal Ayung ni ada lukis satu komik sendiri, dia dah start produce. And dia bergenre misteri. Seram jugalah kiranya kan. Okay Ayung, boleh cerita sikit apa nama buku Ayung ni? Okay, buku saya ni saya namakan dia Mr. E. Mr. E. Mr. E. Tapi kalau sekali imbas sebut, dia jadi misteri. Oh, okay. Baru saya faham dia punya akronim dia, misteri. Betul. So memang disengajakan ke nama dia misteri tu? Betul, saya sengajakan. Sebab kalau kita nak gunakan nama misteri tu macam nama apa orang kata? General sangat. General sangat satu. Keduanya saya tak pasti sama ada pernah digunakan atau tidak di Malaysia ni. Jadi untuk mengelakkan perkara-perkara macam tu, saya letak Mr. E. Okey. So kalau sekali imbas memang dia jadi misteri lah. Satu. Keduanya, secara tak langsung konsep cerita saya ni lebih kepada misteri. Sebab saya ni penakut orangnya sebenarnya. Penakut tapi buat buku genre ni. Pada saya begini. Misteri ni pada saya sesuatu yang dia tak menakutkan. Tapi kita rasa tertanya-tanya, betul ke? Serius ke? Kan? Okey. Dia macam tu. Jadi mungkin lah orang kata kan. Sebab saya tengok, kalau saya perhatikan, banyak buku-buku jenis seram, buku-buku yang menakutkan kan. Jadi kadang-kadang bila kita baca, kita takut nak pergi tandas. Okey. Kan. Jadi saya percaya ada ramai orang kat luar sana yang macam saya, penakut kan, tapi nak juga dengan cerita pelik kan. Nak juga cerita dengan cerita macam alah seram sikit-sikit lah, jangan banyak sangat kan. So buku saya ni insyaAllah jadi yang macam tu. Jangan kata nak masuk tandas, bawa baca di tandas pun boleh. Gitulah kononnya. Sinopsis sikit. Cerita ni macam mana? Konsep buku ni? Konsep buku saya komik. Okay. So kita ada, untuk peringkat awal ni saya buat 4 cerita komik. Maknanya lukisan 4 cerita berbeza komik. Kemudian kita sulami juga dengan cerpen, bentuknya dalam bentuk penulisan. Ada juga dalam tu. Sebab kadang-kadang ada orang ni dia suka membaca sambil ada visual. Dan ada juga orang suka membaca dan membayangkan sendiri suasana tu. Situasi tu. Dan jadi saya harap dengan cara ni kita dapat kedua-dua pembaca ni lah. Kalau kita tengok dari statistik, komik dengan novel, lebih banyak jualan novel. Jadi saya cuba gabungkan dua-dua ni. So saya tak langsung saya dapat dua-dua crowd lah. Nampak? Betul. Bijak. Faham. Pandai. Tu saya cakap macam ambil medik dulu. Mr. E tu, adakah dia salah satu tajuk dalam komik tu? Sebab Mr. kan dia nama karakter. Betul. Bila bercerita pasal cerita misteri saya ni berdasarkan kisah benar dan berdasarkan daripada pengalaman. Pengalaman saya sendiri, pengalaman adik-adik saya, sepupu dan sebagainya. Jadi
nak terus direct bercerita ni, saya rasa macam dekat awal saya cakap, macam mana susah nak bercerita terus kan. Jadi saya wujudkan satu watak yang akan memulakan cerita. Okey. Jadi daripada watak ni tadi, itu yang saya beri nama Mr. E tadi. Mr. ni yang akan mulakan cerita. Kisah apa, tentang apa, di mana, sehingga penutupnya mungkin ada kata-kata sikit macam tu. Lebih kurang macam tu lah. Macam Stanley lah dalam Marvel. Karakter Stanley dalam tu. Lebih kurang macam tu lah. Lebih kurang macam tu lah. Tak tahu lah. Saya cuba. Dalam banyak-banyak genre, kenapa abang start dengan genre ni? Seram. Kenapa tak buat action ke? Betul cinta juga, ke? Kenapa? Kenapa awak tak cakap saya awal? Saya dah buat lah buku ni. Saya tanya saya pula. Gurau okay. Macam ni. Ini pada pengamatan saya lah. Sebelum saya buat buku, saya buat research juga. Saya tengok juga market dan sebagainya. Dan saya nampak kalau ikut minat saya lebih berminat untuk buat cerita yang aksi, pengembaraan macam tu kan. Tapi saya lihat golongan pembaca, peminat genre yang macam ni ramai. Betul. Terus terang saya cakap, saya buat buku ni bukan sekadar orang kata minat, bukan sekadar untuk orang kata nak mengekspresikan bakat saya, tapi saya cuba cari rezeki kat situ juga. Saya cuba, jadi rugilah kita keluar modal tapi buku tak jual kan. Why not kita buat sesuatu yang kita dapat kepuasan, secara langsung kita pun dapat juga imbuhan di situ. Itu alasan saya lah. Kenapa. Dan saya lihat genre ni antara genre yang ramai peminatnya. Seram ni. Seram, cerita misteri apa semua ni kan. Dan satu lagi, dan saya percaya genre yang macam ni bukan saja kelompok, maksudnya bukan saja orang Melayu yang boleh baca, tapi mungkin market dia lebih broad lah. Market yang untuk lebih semua broad, orang, market yang lebih besar. Dan mungkin dia peringkat umur bawah sampai ke dewasa. Betul. Boleh. Mungkin akan datang dah ada banyak terjemahan daripada dalam bahasa-bahasa lain. Siapa tahu? Betul. Sebab dia lebih senang untuk fit lah. Betul. Faham. Okay. So kita boleh masuk ke cerita seram kita yang seterusnya. Oh ya. Aduh, saya baru nak rasa masih ni masih lagi takut Takut. Sekarang pun sebenarnya dah pukul 1-2 pagi. Tapi sebelum tu abang punya komik ni masih di fasa production. Betul. Tapi dah nak keluar dah kan? InsyaAllah. Doakanlah sama-sama So kalau korang nak beli abang Ayong punya komik Mr. E ni, nanti aku akan sediakan link WhatsApp ke dekat description kat bawah. Mantap. Maybe boleh contact dia. Maybe korang boleh join dia punya group Telegram, ada kat situ. Betul. As a community kan. Betul. Terima kasih Syaf. So nanti korang boleh tahulah update komik ni progress dia kat mana, and korang boleh start beli. Mudah-mudahan. Amin. Sama-sama doakan Amin. Terima kasih Syaf. So kita masuk balik cerita seram kita. Masih lagi di apa? Gunung Semanggul. Bukit apa? Semanggul lah. Bukan Lengging. Semanggul lah. Masih lagi. Sebab cerita pun setempat kan. Betul. Apa lagi banyak benda ke jadi kat Gunung Semanggul ni? Bukit Semanggul. Itulah macam kita cerita awal tadi, banyak kejadian-kejadian yang orang lain banyak cerita kan. Tapi untuk diri saya, inilah beberapa cerita yang saya dapat kongsikan. Salah satunya, boleh mulakan sekarang? Boleh. Okey. Cerita seterusnya, pengalaman saya, yang ini saya nampak dengan mata sendiri. Tapi bukan nampak dalam bentuk menakutkan kan, tapi nampak cerita ni macam ni. Kita orang memang rutin biasa, setiap waktu solat memang akan berada di surau. Berada di surau. Rutin wajib lah untuk berada asrama kan. Kemudian selesai solat ni, saya ingat waktu tu maghrib. Lepas maghrib ni tadi, sebelum kita ke isyak, mungkin ada yang balik hostel dulu, ada yang balik ke bilik masing-masing sekejap, prep sekejap kan. Kemudian baru kembali ke surau. Jadi saya dan beberapa kawan ni balik, tiba-tiba kita dengar daripada, bukan bilik saya, bilik sebelah, dom sebelah, betul kan.
menjerit. Tiba-tiba. Apa ni? Gaduh ke apa? Apa benda kan? Kita orang pun pergilah. Saya masa tu dalam 3-4 orang dengan kawan saya kan. Pergi masuk bilik tu. Kenapa ni? Kau tengok tu. Cakap kan. Cakap apa benda? Cakap kan. Kau tengok tu. Kita pun tengok kat tilam. So apa yang kita nampak waktu tu? Tapak kaki. Tapi tapak kaki budak. Memang jelas. Dekat asrama mana datang budaknya? Mana datang budak kan? Awak sendiri betul tanya kan. Okay. Jadi kita orang yang ada pun macam terkejut lah. Memang jelas tapak kaki budak. Daripada ujung katil tu sampai ujung katil sini, naik ke katil atas. Dia bukan satu tapak je. Maksudnya macam tapak tengah berjalan lah. Saya boleh gambarkan waktu tu, tak tahulah, budak ni macam berlari. Berlari keluar. So kata serius lah. Kita orang tengok. Saya tak tahu kenapa budak tu kita terkejut lah kan. So kita orang ikut tapak kaki ni tadi punya tu, jejak tu tadi, daripada bawah naik ke atas sampai keluar tingkap. Tingkap. Tu saya tengok, serius lah benda ni kan. Itu satu pengalaman yang saya sendiri pun ini yang kita nampak. Nak kata macam awak cakap tadi, mana datang betul asrama kan. Anak siapa kan masuk situ. Memang tak ada. Lepas tu berlari keluar. Berlari keluar tingkap. Dah kenapa kan. Allah Rabbi. Kira budak tu dia menjerit sebab dia terkejut lah. Tengok benda tu kan. Sebab waktu tu dia seorang masuk dari situ kan. Saya nampak benda tu, tilam dia kan. Saya pun tak berani nak pegang, tak berani nak ni kan. Tak pastilah. Tapi kesan tu lebih kepada kesan basah. Tapak kaki basah. Fresh lah kira maksudnya. Sebab benda tu belum kering lagi kan. Betul. Baru lari. Betul. Dia pun takut terkejut tengok budak-budak asrama. So itu sepanjang pengalaman saya yang saya nampak depan mata sendiri. Kalau tapak kaki dewasa ni mungkin kita rasa ni kawan-kawan ke siapa-siapa. Betul, main-main kan. Tapi dah jelas tapak kaki budak kan. Ada cerita kat warden ke pasal benda ni apa? Ada mengadu warden. Memang kecoh lah sejak lepas tu. Kita punya warden datang tengok semua kan. Tapi tu lah zaman tu tak ada kamera, tak ni kan. Benda tu tak viral lah kan. Tapi memang, tapi semua sedia maklum lah tempat tu macam mana. Keras kan, ada macam-macam benda-benda kejadian-kejadian yang pelik-pelik berlaku. Dan macam saya kata tadi, sampai waktu benda tu hilang sebab basah kan. Bila dia kering memang tak ada. Tak ada bukti dah. Ya, betul. Tuyul kot. Tapi saya Allah. Bukan. Saya tak boleh sebut, kenapa awak sebut. Wallahualam, tak tahu. Masih menjadi misteri lah sampai sekarang. Misteri sampai sekarang. So abang bersekolah kat situ daripada memang dari form 1 sampai habis sekolah? Saya kat situ daripada form 1 tahun 88, 89 sampai tingkatan 3 lah lebih kurang kan. Tapi tak apalah, sampai tingkatan 3 lah. Sampai tingkatan 3. Lepas tu abang memang banyak membesar dekat situ lah kira. Form 1 sampai form 3. Betul. Form 1 saya duduk asrama. Form 2 masih lagi. Form 3 tu saya dah start duduk luar. Saya duduk luar. Bangunan dah besar, dah hujan kan. Saya menyewa di tak jauh daripada situ. Dalam, kalau daripada Semanggul ke Selinsing tu saya ingat dalam setengah jam, 5 km, 6 km lebih kurang macam tu. Dekat je. Dekat di situ lah. Datang pun naik basikal lah kan, dari situ. So saya dengan beberapa kawan, kita orang duduk menyewa di satu rumah kampung dekat area situ lah. Itulah alang nak tanya tu. Kan abang daripada tadi cerita pasal dalam sekolah tu. Betul. And even dekat Gunung Semanggul Betul. Gunung Semanggul. Kali ni awak betul. Dekat asyik salah, confuse Lengging dengan Semanggul ni. Lebih kurang dekat-dekat. So bila abang dah keluar kat area-area situ, tak ada ke cerita? Takkan semua dalam sekolah kan? Sebab area situ pun dah macam macam menyeramkan juga kan? Betul. Pengalaman. Ada satu pengalaman ni. Tapi macam saya kata tadi, dia tak nampak dalam bentuk rupa atau sebagainya. Tapi sekali lagi saya kena, tak tahulah rezeki saya juga kan, dengan bunyi-bunyian juga. Bunyi tu. Jadi boleh saya teruskan? Boleh. Okay. Ni kat mana ni? Dekat
rumah tempat saya menyewa ni, rumah kampung. Rumah kampung ni agak besar jugalah. Dia Batu, 2 tingkat. kayu. Kayu. Okey. Rumah kayu. Dia macam mana? Ya, rumah kayu, rumah papan, tapi 2 tingkat. Okay. Tapi macam kita orang duk menyewa situ, memang kita banyak habiskan masa di tingkat bawah. Tingkat atas memang kosong lah. Walaupun ada tangga boleh naik atas kan. Kalau kita boleh bayangkan rumah kampung ni, rumah yang 2 tingkat ni, biasanya ada ruang dapur bawah selalunya kan, atas ruang tamu. Lebih kurang macam tu lah rupa rumah ni. So bilik saya di bawah, atas tu lebih kepada ruang tamu. Dan ada juga bilik kita tak duduk bilik atas, kita duduk bawah. Banyak lepak bawah. Jadi hari tu adalah hari di mana kawan-kawan saya balik rumah masing-masing. Satu Ahad. Tinggal saya seorang. Alamak. Tinggal saya seorang. Saya seorang kat situ, tak boleh nak balik. Kan. Jadi malam tu saya ajak kawan saya datang lah kan, lepak situ, temankan saya kan. Sebelum kawan saya datang ni, malam waktu tu lepas maghrib lebih kurang, seingat saya, sebelum kawan saya datang ni, saya dah dengar macam-macam bunyi tau. Bunyi? Kat atas rumah. Rumah atas tu. Okey. Saya dengar bunyi orang berjalan. Saya kata, saya seorang ni. Papan kan, perap. Saya dengar bunyi macam orang berlari. Saya dah macam kucing ke? Saya rasa kalau kucing atau binatang ni, kita boleh camuk bunyi. Tak sekuat tu lah. Tak sekuat tu. Dan bila orang, saya yakin macam tapak kaki orang. Dengan beratnya kan, dengan saya kata makin lama makin gerak kan, orang berjalan orang ni. Lepas tu bunyi ni alihkan perabot. Saya kata wah, ni nak makin biji edit ni. Kawan saya tak sampai-sampai lagi ni kan. Aduh, saya dah seram lah. Jadi bawah tu saya keluar daripada bilik, saya buka pintu masuk depan tu, biar dia terbuka. Saya dengar balik, memang saya dengar jelas bunyi tu kat atas tu. Sampai akhirnya kawan saya tak sampai, bunyi tu makin kerap. Saya dah tak boleh tahan dah. Daripada takut ni, so itu jadi macam kan, beranikan diri lah. Pura-pura berani. Nak check lah apa atas tu. Saya tak naik. Saya tetap dengar bunyi itu tadi. So saya masa tu dah macam takut sangat. Kebetulan saya tengok keliling saya cari benda yang saya boleh pegang untuk saya rasa keyakinan diri tu, berani tu timbul. Saya dah nampak parang kat situ tau. Saya pegang parang tu. That time abang rasa ada orang macam bercuri ke, ataupun dah terfikir ada benda-benda halus ke apa tak? Saya tak fikir orang, tapi saya fikir benda-benda halus tadi. Benda-benda halus tapi tadi. beranikan diri je lah, ambil lah. Saya ambil parang, saya berdiri betul-betul tangga menghadap naik ke atas tu. Kan, rumah tu tangga macam ni, saya kat depan ni, tutup kat situ. Saya dah macam dengan rasa takutnya, dengan rasa, tapi yalah, kita takut kan seorang-seorang kat situ kan. Bunyi ni semakin kerap, semakin kuat. Saya pun terus macam, kau jangan cuba. Saya jangan cuba tangan sekarang aku. Tahu ni menggigil. Saya lepas tu kebetulan kawan saya pun sampai. Saya nampak parang tu, saya terus keluar. Ikut kawan saya kan. Kau pahala member kan. Tak apa. Minum. Naik motor dengan dia tu kan, pergi minum dulu, tenang kat luar semua. So lepas tu kita ngomong balik kan. Cerita lah masa dekat. Saya tak cerita kan. Saya sebab saya cerita nanti dia tanya saya, apa kau buat kan? Malu lah saya. Tu lah, abang ni bila melalui benda tu rahsiakan je sebagai kawan. Dia macam simpan sendiri je. Malu nanti ya. Sebab tak tahu dah letak ending apa kan. Tak tahu letak ending apa kan cakap. Jadi saya pun okey lah, dah habis cerita kat situ kan. Alhamdulillah tak ada apa waktu tu. So kita orang pun lepak, dia pun temankan saya. Saya punya rasa takut, bila kawan ada ni tak ada pula benda-benda macam tu. Saya pun tunggu-tunggu juga, harap kawan ni boleh ni kan. Dengar juga kan. Dengar juga. Tak ada kan. Tak apalah, tidur. Okey lah kan. Jadi besok tu saya kata macam mana malam ni? Kawan saya kata tak apalah, hari ni aku berhenti rumah. Sudah je kan. Kau biar betul, habis aku seorang-seorang kat rumah. Dia nak tinggalkan lagi pula. Sudah je kan. Tak apa lah Jan, asal baru dia cerita kat saya. Dia cakap apa, kau tahu tak, malam tadi aku tak boleh tidur lah. Sudah kan. Kenapa?
bilik kita orang ni bawah kan, dia kata malam tu dia tidur, dia dengar bunyi orang. Awak tahu tak kalau orang kopek kelapa guna macam lembing, Parut bukan kan, dia kopek kelapa, buah kelapa ni, orang kopek dia akan bunyi cak, dia dekat macam lembing kan, buka macam tu, cak macam tu. So dia kata apa hal malam-malam orang kopek kelapa kan. So rumah kita orang tu memang tingkap ni, dia tengok celah-celah tu memang tak ada siapa, tapi bunyi tu dia kata dekat luar rumah. Okey. Lepas tu dia okey lagi tidur, tapi dia kata yang tak boleh tahan ni, tiba-tiba dah bunyi tu dah tak ada, bunyi orang cakap dinding pula. Ui. Saya kata serius lah kan. Betul, aku tak boleh lah cakap kan, tidur rumah orang Perak ni, dia bahasa dia macam utara sikit kan, belah utara ni. Tak boleh lah, aku tak boleh tidur mahang ya. Takut macam bunyi aku dengar ni. Sudah cakap biar aku takkan seorang kan dah. So maknanya dia pun dah kena juga. Cuma bezanya saya di dalam rumah, dia di luar rumah. Okey. Kan. Akhirnya malam tu dia tak tidur situ, saya pun balik ke asrama, tidur dengan kawan saya kat asrama. Habis lepas tu tunggu kawan-kawan ramai-ramai balik dulu lah, baru dia orang balik tu baru saya balik ke rumah tu balik lah. So sepanjang masa kawan-kawan dah ramai-ramai kat situ tak ada apa. Dia tak kalau macam betul. bersorangan ataupun berdua barulah kena. Ya, betul. Betul. Itulah sikit sebanyak pengalaman saya di Gunung Semanggul. Betul. Gunung ke bukit? Gunung. So abang ada cerita-cerita lain ke dekat negeri lain, dekat tempat lain, maybe yang kita boleh cerita, bukan sekarang lah. Ada kalau bukan pengalaman sendiri boleh je. Boleh juga ya. Sebab abang pun pernah di Johor, betul, pernah ada di Perak, betul, kan. Betul. Kalau ikut usia saya tu memang ada lah. Itulah pengalaman lah. Banyak pengalaman orang sini. So ada, maybe mana tahu untuk next episode, sebab ada guest saya yang subscriber komen dia nak orang tu cerita lagi untuk part tu pula. Dia minta lagi, boleh tak panggil dia lagi? Ada harapan ke saya dapat yang macam tu juga? Ada. Kan abang lagi banyak pengalaman. Diorang kawan-kawan saya tu muda-muda lagi semua. Ada insyaAllah tak saya cukup makan garam lagi, abang lagi banyak. Jangan macam tu. Abang lagi dah tinggi banyak makan garam. Okay. So itu je kali ni untuk kita punya podcast. Kalau korang nak tahu update pasal abang Ayung punya komik, Mr. E, korang boleh tengoklah dekat description kat bawah. Aku akan sediakan link, maybe ke grup Telegram ataupun ke grup WhatsApp ke, untuk tahu update, and korang boleh start beli dekat situ nanti. So itulah pengalaman seram di Gunung Semanggul, Perak. Tak salah nama lagi. So kita bertemu lagi dekat episod akan datang, Seram Setempat. Terima kasih kepada korang, and jangan lupa subscribe. Thank you.